Saya menjangkakan, patut menjangkakan, tiada lagi orang yang ingat pada Nabi Muhammad SAW. Mari sini saya kenalkan siapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan daripada Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu. Dia kata, Nabi ni tidak perlu berkata apa-apa, sekadar appearance Nabi, kehadiran Nabi pun sudah cukup untuk menjadikan orang takjub dengan keindahan dan kecantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuatkan musuh makin gerun dan sahabat makin sayang pada Nabi. Sebab itulah banyak riwayat yang mengatakan bahawa ramai yang masuk Islam hanya dengan melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Salam masa ni dia masih menjadi pendeta Yahudi di Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam baru berhijrah ke Madinah. Bila dia nampak sahaja wajah Nabi, the first thing yang dia sebut adalah laisa bi wajhi kadzab. Aku melihat satu orang lelaki yang wajah ni bukan wajah satu orang pendusta. Tengok muka Nabi je dah tahu, ini bukan muka penipu ni. Ini muka orang yang jujur, al-amin, orang yang baik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, satu hari dia compare bulan penuh di Madinah dengan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan samakan bulan penuh di Malaysia dengan bulan penuh di Madinah. Sangat berbeza. Bulan penuh di padang pasir ni lagi cantik, lagi indah. Dan dia compare Nabi SAW, muka Nabi, dia tengok muka Nabi, dia tengok bulan. Dia tengok muka Nabi, dia tengok bulan. Dan dia kata ternyata muka Nabi SAW lebih indah, lebih cerah berbanding bulan penuh. Dan ingat tak lagi bila mana Allah SWT berfirman dalam surah Maryam, ketika mana Jibril bertemu dengan Maryam menyerupai seorang lelaki. Allah describe Jibril ni basyaran sawiyya, satu orang lelaki yang sempurna. Itulah Nabi SAW. Ciri-ciri Nabi, karakter Nabi, fizikal Nabi ni sangat sempurna. Nabi tidak terlalu tinggi sehinggakan orang pelik kepada Nabi, dan Nabi tidak terlalu rendah sehinggakan orang hina Nabi. Tetapi sahabat beritahu, walaupun Nabi sederhana ketinggian dia sallallahu alaihi wasallam, tetapi bila berada di kalangan sahabat, seolah-olah Nabi lah yang paling tinggi. Kulit Nabi tidak terlalu gelap dan tidak terlalu putih macam mayat. Sahabat kata Nabi SAW punya kulit ni cerah seperti susu. Wajah Nabi tidak terlalu bulat dan tidak terlalu tirus. Dan badan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, badan Nabi ni adalah satu orang yang tegap. Pernah tak kita tengok orang yang main gym tapi kaki dia kurus, badan dia besar, chest dia besar kan, tapi kaki dia kecil? Tidak berlaku pada Nabi SAW. Sebab Nabi ni diriwayatkan oleh sahabat, kaki Nabi, betis Nabi ni sama tegap, seimbang dengan badan Nabi SAW. Banyak lagi sebenarnya fizikal, karakter yang kita tengok yang boleh katakan, kalaulah dibandingkan Nabi SAW ni dengan artis-artis K-pop, orang Korea, orang Mak Saleh semua ni, jauh beza dengan Nabi SAW. Jadikan Nabi sebagai idola kita. Teruskan belajar lagi tentang karakter Nabi, fizikal Nabi, supaya kita bertambah cinta pada Nabi SAW. Dan insya-Allah di akhirat nanti kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita cinta. Kalau kita cinta Nabi, kita akan bersama dengan Nabi. Kalau kita cinta orang lain, takut-takut kita dikumpulkan bersama orang lain, insya-Allah.